Okay, kita nak unbox ni barang ni. Ni aksesori untuk mesin ni. Betul tak ni atas dia? Tuh. Kita tengok macam dulu ni box ni terbalik. Ayah. Okey. Tengok benda dekat dalam ni. Ni patut ada 2 item ni. Ni. Benda ni. Tak nampak. Ni cap. Ni roller. Ni patut ada dua-dua ni. Tengok. Ini pun menu dia. Okey. Ni kabel dia. Kabel ni punya tools dia. Oh, dengan key tools dia ni. Okey, masuk balik. Ni benda buah belakang awak ni. Kita buat keluar ni dulu, barang ni dulu. Ni sini. Ni. Ni dia barang dia bergerak. Oh. Ni. Ni benda aku keluar tadi ni duduk pada ni. Di sini. Tu dia ni. Nanti kita tengok apa benda ni. Yang kali ni unbox je. Unboxing je. Mana nak buat? Balik. Ni dia punya cap dia. Ni benda ni untuk dua-dua ni untuk buat ni, untuk laser benda yang bentuk silinder. Okey. Ni dia. Ni model R1. Ni model R2. Tak nampak. Nampak. Ni R1. Tak nampak. Silau. Masuk balik. Okey. Ni punya kaki dia. Ada lagi ni. Jalan kaliah ni. Ada pak ni. Ni kaki dia untuk angkat ni. Sebab nak bagi tinggi yang. Gini apa ya? Caliper plastik. Tu dia ni, timbai. Nak bagi dia katalah benda kita nak laser tu. Ingat nak ikat bata pakai ni. Malaysia pakai agak datang ni. Ni pita pengukur. Ni tu ukur dia punya lilik dia ni, benda bulat tu. Macam nak buat baju ni. Inilah semua barang dia. Ni cap. Ni roller. Caliper. Kabel. Ini untuk cap ni punya ni. Ini pun untuk ni. Sini, pasang kat sini. Mak. Pegang dia.
Okay, nanti kita tengok macam mana guna dia. Yang ni pun sama kot. Ni untuk ni punya. Ni pun kita tengok nanti macam mana guna dia. Okay. Hari ni kita unboxing je. Alright.